Untuk orang-orang Melaka yang mana nak sambut anniversary ke, ataupun nak sambut birthday, ataupun nak sambut hari-hari yang istimewa, korang boleh singgah dekat Nujum Cafe ni. Cafe ni berkonsepkan fine dining tau. Jadi sesuai lah kalau korang nak sambut hari-hari yang istimewa. Sekarang ni pun diorang ada menu baru tau, Black Angus Tomahawk. Daging Tomahawk ni diorang pakai jenis premium punya tau. Jadi bila korang makan tu rasa dia memang berbeza. Bila siap je diorang akan bawa kat meja dan diorang akan potong depan-depan korang. Diorang siap buat show tabur garam lagi tau depan korang. Jadi korang takkan lupa kan pengalaman indah macam ni. Untuk daging Tomahawk ni kau boleh pilih lah, nak masak medium well ke, nak masak well done ke. Dia siap-siap bagi dua sos black pepper sauce dengan mushroom sauce. Selain daripada Tomahawk tu diorang ada juga rib eye. Ni pun Black Angus juga ni. Yang ni pun sama juga, daging dia tu kau boleh pilih nak masak macam mana, nak well done ke, nak medium well ke. Untuk air pun ada banyak jenis. Kau nak air buah, kau nak air kopi, nak yang panas, nak yang sejuk, semua ada dekat sini. Kalau nak datang korang saja Nujum Cafe, ada dekat dengan Melaka Central ataupun Jabatan Tun Teja tu. Malam ni dah boleh singgah dah makan dekat sini.